Aku yakin buat yang tengah menonton dan pernah travel ke Hat Yai, korang pernah rasa apa yang aku rasa, iaitu sehari tak pernah cukup ke Hat Yai. Dalam episod kelima kali ini ialah hari terakhir kami di Hat Yai sebelum travel ke Bangkok. Dalam episod ni kami akan buat macam-macam benda, antaranya pergi makan tempat viral, cuci baju kat Dobi, dan last kali kita pergi stok barang dekat 7E. So jom ikut kami travel day 3 Hat Yai. Kalau korang datang Hat Yai tapi tak pernah breakfast kat dimsum Cabura ni, memang rugi besar. Sebab kat sini ada pelbagai dimsum yang menarik. Tapi selain tu juga, dia ada a la carte food. Contohnya macam tom yum darat yang kami tengah try ni. Sini ada pelbagai jenis pilihan dimsum dan juga pilihan pau yang korang boleh pilih. Kat sini konsep dia layan diri tau. So korang kena pilih dimsum dan pau yang korang nak. Lepas tu staff dia akan kukuskan dan hantar kat meja korang. Senang kan? Aku boleh kata, aku rambang mata bila datang sini sebab memang ada berpuluh-puluh jenis dimsum dan juga pau untuk korang try. Harga pula memang berbaloi dan sesuai dengan rasa dia. Sebab kami tak bawa baju yang banyak dan juga untuk elak beg daripada berat, kebetulan ada masa terluang, kami pun singgah ke satu kedai Dobi di Hat Yai ini untuk cuci semua baju kami. Kat sini, harga dia lebih kurang dengan Malaysia. Siap cuci dan juga kering RM10 sahaja. Tak sah meninggalkan Hat Yai kalau tak try dulu laksa Thailand. Apa yang specialnya laksa Thailand ni? Kalau laksa Thailand ni, dia akan bagi atau hidang dengan sayur-sayuran. Semangkuk pula tu, banyak pula tu. Dan laksa Thailand ni, kuah dia dihidangkan dengan kuah ada ketam kat dalam dia. Kuah dia memang pekat, sweet, manis, tapi memang kick rasa pedas dia. Kalau korang nak tahu, kena mai try sendiri kat sini. Memang masyuk, memang sedap, memang sur. Sekarang dah jam 5 petang. Sebelum naik train, kita wajib buat ritual paling penting dekat Thailand. Serbu 7-Eleven. Sebab kat sini kita akan bekal siap-siap makanan kita disebabkan perjalanan kita yang panjang, iaitu selama 15 jam daripada Hat Yai ke Bangkok. Dalam 7E halal kat Hat Yai ni ada satu section halal food. Kat sini harga semua snack berharga sekitar 30 ke 40 Thai baht sahaja. Paling aku minat chicken seaweed roll. Korang memang kena try. Pergi dan cari. Bekal dah settle, jajan pun dah penuh plastik. So apa lagi? Kita jalan kaki ke stesen Hat Yai yang terletak lebih kurang 5 minit sahaja daripada 7E tadi. Masuk je dalam stesen, korang akan rasa vibe klasik dia. Kerusi kayu yang penuh dengan traveller, bunyi pengumuman klasik dalam bahasa Thailand dan yang paling penting, whistle train yang dah mula kedengaran. Memang rasa nostalgic sangat. Untuk perjalanan 15 jam ke Bangkok, kami mengambil train Express CNR 32 yang berharga sekitar RM150 untuk kelas katil bawah.
Yang menariknya, seat tempat duduk luas macam ni akan ditukarkan kepada katil pada sebelah malam oleh staf kereta api sendiri. Satu aspek aku nak puji pasal kereta api Thailand ni, toilet dia bersih dan juga sinki dia bersih. Memang selesa untuk digunakan bagi trip yang panjang 15 jam ke Bangkok. Jam 5.45 petang, train mula bergerak meninggalkan Hat Yai, sebuah bandar yang meninggalkan memori sangat mendalam untuk aku. Yang pasti aku akan datang balik Hat Yai ni sebab ada banyak lagi kedai yang aku tak try. Tapi kali ni kita tinggalkan dahulu Hat Yai. Terima kasih Hat Yai kerana telah memberi kekenyangan kepada kami. Sawasdi Bangkok.